pelajar, sila buka kitab dan buku tulis sekarang. Okey, bagus. Okey. Ish, mana buku tulis awak ni? Awak tak bawa buku kerja sekolah ke? Saya dah siap tapi saya tak bawa. Ustaz, tadi saya nampak buku tulis dia. Bagi Ustaz beg kerja rumah awak boleh? Wahai pelajar yang disayangi, sebagai seorang pelajar, perkara jujur amatlah penting untuk awak semua. Kerana ia mencerminkan diri seseorang, wahai pelajar. Betul ke kita ataupun salah ke kita, kita kena jujur pada orang. Ustaz Izzat, saya minta maaf. Tak apa. Pastikan selepas ini awak jangan menipu lagi dan tolonglah berubah. Boleh? Ustaz maafkan awak. Okey, baiklah pelajar. Hari ini kita nak sambung tajuk tentang memohon maaf budaya kita. Jom kita tengok Papa putih kat depan ni. Awak, pensel saya tu Saya punya. mak saya yang belikan. Mak saya pun belikan saya. Tapi takkanlah sama, tu saya punya. Saya punya. Ustaz, dia ambil pensel saya. Mak saya yang belikan. Saya tak ambil, Ustaz. Mak saya yang belikan. Cuba Mikaela cari dulu dekat meja awak. Alamak. Ustaz, pensel saya adalah. Itulah, lain kali cari dulu dekat tempat sendiri, baru tanya kawan sebelah. Jangan kita suka-suka nak menuduh orang lain ambil harta kita. Okey Ustaz, saya minta maaf ya. Jangan minta maaf dengan saya. Awak minta maaf dengan siapa yang awak buat salah tadi. Sorry tau. Tak, awak kan salah faham. Baiklah pelajar, saya ada satu pesanan yang nak dikongsikan kepada anda semua. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, yang mana mafhum ayatnya berbunyi begini: dan balasan bagi setiap kesilapan ataupun kesalahan adalah yang setimpal dengannya. Manakala barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya adalah daripada Allah sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Baiklah, mari kita sambung belajar kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, ada apa?
Saya tanya semalam saya datang tutup kenapa? Okey Encik, untuk pengetahuan Encik, kita semalam cuti umum. Jadi pejabat kita akan beroperasi hari seterusnya. Tadi saya datang pukul 1 tapi tak ada orang. Maafkan kami Encik, pukul 1 kita punya staf rehat. Kita rehat jam 1 sampai jam 2. Kemudian jam 2 baru kita akan operasi seperti biasa. Encik datang untuk urusan apa ya? Saya sebenarnya datang nak bayar yuran. Seandainya Encik tak sempat hadir ke sekolah, Encik boleh lakukan pembayaran secara online, iaitu ke akaun kami di Mahat lah. Okey, baik. Terima kasih. Tapi sekarang ni saya datang, saya nak bayar cash lah. Okey, satu lagi saya tanya. Kenapa saya WhatsApp admin tapi tak berbalas? Untuk pengetahuan Cik, pelajar di Mahat kami ni terdiri hampir daripada 600 pelajar. Jadi untuk menjawab segala persoalan daripada ibu bapa, kami memerlukan sedikit masa dan atas perkara teknikal ni kami sedang usahakan untuk memberi maklum yang terbaik untuk ibu bapa. InsyaAllah walaupun lewat tapi kami tetap akan balas. 600 orang ke? Okeylah, saya pun tak tahu kan. So, minta maaf lah kita tanya macam tu. Okeylah, lepas ni saya faham lah. Okey, terima kasih banyak Sama Encik, apa-apa masalah boleh hubungi kami dan insyaAllah kami akan berikan kerjasama yang baik pada Encik. Okey, baik. Terima kasih. Sayur ni suka. Allah Akbar. Boleh tahan ke saya baru je balik daripada taman. Dah maaf dah. Kenapa Ustaz? Ni saya dah minta tolong Ustaz. Kenapa minta maaf? Ada saya buat file. Buat file. Boleh, tak ada masalah. Maaf nak tanya awak pelajar baru kan? Siapa nama awak? Oh, you don't understand. Sorry. What is your name? Hamzah. Oh, okay. Maaf, terima kasih. Dia berbaki 4, siapa lagi pun nak package? Awak pernah tak tengok orang minta maaf? Semua orang minta maaf tu buat salah ke? Macam baru je jumpa. Takkan ada buat salah? Mesti ada sebab. Tak apa, kita tanya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kami bertiga ni nak bertanya, kenapa guru-guru selalu minta maaf padahal tak buat salah pun? Minta maaf ni bukan sahaja kerana kita salah, tetapi kerana kita rasa serba salah. Dah menjadi adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat kita. Kita suka minta maaf. Dan ia juga merupakan perbuatan yang menunjukkan kita ni beradab. Faham pelajar? Memohon maaf bukan kerana kita kalah, tetapi kerana kita menghargai hubungan persahabatan yang pernah kita bina. Beranilah berkata maaf kerana mengakui kesalahan adalah tanda hati yang matang. Jika ada kata yang tersalah, perbuatan yang mengguris atau sikap yang mengecewakan, beranikan hati ini untuk memohon maaf.
Kenapa lagi? Bahaya jalan dekat sini, tak boleh lagi-lagi tau. Lain kali hati-hati tau. Jangan main-main lagi-lagi, bahaya. Saya minta maaf pakcik. Cik maafkan dia. Tapi lepas ni jangan buat lagi. Janji. Mintalah maaf, berilah maaf. Berterima kasihlah kerana ia menambahkan sahabat dan membawa ke syurga.